is here. Hello guys, welcome back to channel Aisyah Rudi. Your favorite girl is here. So hari ni adalah, sebagaimana korang tahu, telefon Amri pecah, jatuh nak bila dia naik motor hari tu tengah balik daripada kerja. So Aisyah nak buat surprise kat dia, nak tukar template. Dia bukan template tu, LCD dia rosak. So nak tukar LCD telefon Amri. Tapi ini adalah rahsia tu, surprise. Jadi kita akan buat secara senyap-senyap. Malam ni, bila dia dah letak telefonnya dekat tempat lain, Aisyah akan senyap-senyap curi ambil dan bawa balik rumah. Kita akan sama-sama tukar dekat iOS. So sama ada plan ni berjaya ataupun tidak, kita saksikan. Kalau jangan lupa untuk saksikan konten ni sampai habis. Sekarang kita orang baru selesai shoot konten apa? Ambil rasa tayar. Aisyah nampak Amri tengah buat cover lagu dengan Aina. So Aisyah nak try tengok dia si. Dia kadang-kadang telefon tu kan dia suka letak dekat tepi. Lepas tu dia biar je, so dia belah. Lepas tu dia mula tu cari-cari kat mana telefon dia. So lepas tu dia set nyanyi dengan Aina, Aisyah nak tengok dia tinggal telefon dia kata tak lagi mudah kerja kita. Lepas tu kita kena tukar plan B. Hello. Okay, sekarang Ambil dah buat kuih kat Unta Naslah. Kita try check tadi. Aku dah kata dah, dia tinggal telefon dia. Telefon ni memang dah rosak dia tak boleh nak. Tengok ni, ya Allah. Telefon ni memang dah rosak teruk dah, dia memang tak boleh nak. Tak boleh buat apa-apa. Jadi Aisyah nak baiki telefon ni esok dekat iOS. Memang dia tak tahu ya Aisyah nak baiki telefon ni. Dia dah stres dah dalam ni kan. Dalam telefon ni semua maklumat penting ada. Nombor telefon semua orang, mak ayah dia. Lepas tu dalam ni juga email-email dia. Kalau macam nak login apa semua nak kena accept daripada dalam telefon ni. Jadi Aisyah harap boleh bagi secepat mungkin supaya esok Aisyah dah boleh bagi dekat dia. So let's go. Apa? Kau dapat phone Kenapa? phone aku yang tu, yang satu tu lagi. Semalam aku bawa ni. Kau dah pakai. So aku rasa macam aku bawa pergi office. Tapi aku nak tahu letak di mana. Tak tahu tu. Tapi dia dah pakai. Tak ada, kenapa? Kenapa? Sebab aku pergi repair. Telefon aku tu pecah. Tak tahu. Kau lah letak mana? Kita kan sama-sama je. Tapi aku tidak dah pakai. Tak ada. Kenapa menekan-nekan ni? Di mana aku mau repair? Aku mau kasih bagus YouTube aku mau post konten. Aduh. Konten begini pula hilang. Aku nak pergi repair ni. Konten apa? Kau rasa? Tak ada. Jangan nekan-nekan. Carilah elok. Okay. Bye. Oh my god. He sounds so stressed. Takut. Okay, so sekarang Aisyah dah sampai dekat kedai. Aisyah dah, apa tu, reserve yang kita panggil. Aisyah dah cuba-cuba tanya berapa harga. Dan kalau nak tukar depan dengan belakang ni, harga dia 600 sahaja. Ruang 3-4 jam itu macam 3-4 jam baru siap. ya. Okey. Sebab ini mau keluar semua kasih cantik-cantik. Oh, boleh siap hari ni? You pun kasih I nanti boleh. for you. Ya, boleh. Kalau you baiki ni nanti dia punya memori tu padam ke? Yalah, akan padam. Aku padam semua. Ya, semua. Macam pun baru. Oh, okay, tak apalah sebab dia pun ada banyak maklumat penting tapi tak apa kot sebab saya nak baiki dia punya bahagian depan dengan belakang. Oh, Okay, thank you. Okay, so Aisyah dah selesai bagi telefon dekat tuan kedua ni dan diorang akan fix masa dalam 3 jam macam tu. Pasal nanti lepas dah berbuka semua Aisyah akan datang balik dekat sini. But the problem is maklumat akan hilang. So Aisyah macam takut. Tapi macam dah tak ada pilihan lain. Maksudnya memang akan maklumat tu akan hilang bila kita baiki dia punya LCD dengan belakang dia. Jadi Aisyah harap Amri tak marah sebab kata memang akan hilang kalau kita tukar LCD tu. So macam tak apalah kot sebab Aisyah nak buat surprise baiki dia punya telefon ni. Dan so kita tunggu malam ni untuk bagi kejutan dekat dia. Let's go.
So untuk bagi nampak macam surprise ni proper sikit, Asha akan beli box untuk letak dia punya telefon. Then Asha akan balut guna ribbon kot. Kita tengoklah apa yang ada nanti. Asha bersendirian je sekarang ni. Semata-mata untuk baiki telefon dia ni. Boleh pula dia jatuhkan telefon ni. Oh, geramnya aku. Tapi sikit lah. Dia tu suka bully Asha sebab tu lah semacam ujian nak bagi kat dia. Cuba stop bully orang. Apa masalah aku tak tahu. Kita tak banyak pilihan kotak. Asha rasa kotak ni muat kot untuk letak telefon dia. Asha harap lah muat. Asha tak tahu. So kita ambil yang satu. Ribbon. Okay, Asha dah selesai beli barang untuk preparation surprise baiki telefon Amri. Tapi sekarang Asha kena tunggu telefon tu siap dibaiki. So kita akan jalan-jalan dulu lah. And let's go. Phone sudah siap. Kita nak pasang screen protector supaya lepas ni kalau jatuh lagi dia tak pecah seteruk. Tu lah. Oh ya, casing juga mau. Casing saya nak yang biasa je asalkan boleh tahan. Sebelum ni dia tak pakai casing terus lagi teruk. Samsung punya. Cool. Good as new guys. It's good one. And then we got the PC. Wow, And hebat. go to China. Good as new. I hope you like it, Amri. Nak beli dia punya casing pula. Hebat. Ada dua ni je. Yang lain sudah tak ada. Habis Hanya dua ni je. Oh ni kosong je. tak ada kosong plate. Saya rasa tidak suka ni. Saya main kosong je lah. Ya. Let's pay and go to office. Kita dah agak lewat. Kalau tak hargai lagi, kalau tak berhenti bully aku, tak tahu. We are done. So let's go to office dan peki telefon apa ni? Okay guys, so sekarang Asha dah sampai office. Sekarang Asha nak set up untuk telefon dia dekat dalam kotak. Kita orang pergi office sama-sama tadi. Dia dekat bawah sekarang dengan Noah sebab kereta dia rosak. So Asha tolong ambil dia. Jadi Asha berharap dengan Asha tolong baiki telefon kau ni, Amri. Jangan down, okay? Masih banyak lagi perjalanan Amri dekat AI. So Asha harap Amri sentiasa berusaha jadi yang terbaik among the best. Jadi yang terbaik daripada yang terbaik, okay? So ni kita boleh tulis surat ke Amri. So this is for Amri. Telefon ke dalam. Is it muat? Tolong muat. There's not enough space. Boleh lah ni. Harap Amri sebanyak Amri berada dalam AI, Amri akan sentiasa kuat dan semangat. Tak kisahlah apa pun ujian yang Amri akan ceburi, tempuhi. Aku tahu kau seorang lelaki yang kuat semangat dan kau tak mudah mengalah. Terima kasih juga pilih aku bila aku pilih kau. Maaflah jika ada kekurangan daripada aku sepanjang kita berpartner. Tapi aku nak kau tahu, kau banyak tolong aku dari segi mental daripada kita mula berpartner sampailah sekarang. Terima kasih sebab mudahkan segala urusan aku sepanjang kita bekerja sama. Okay, ribbon kat sini. Ribbon kat sini dan kita akan masukkan card dekat dalam. We are done. So nanti Asha akan set up dekat sini. Kita akan macam pura-pura main game dengan Asnura. Dan bila dia menang game tu, kita akan bagi dia telefon ni. Tada! I hope you like it. Okay, so sekarang Asha bersama dengan Asnura. Yeay! Kami Asnura besar-besar. Bas. Yeah. So hari ni korang sebenarnya Asha nak buat surprise dekat Amri, iaitu Asha dah baiki telefon dia. Siapa? Yang Amri hari tu pecah. So Yang warnanya pecah tu. yes, so Asha dah baiki telefon dia.
Ngadu. Good as new. Ngadu. Apa yang rosak weh? Dalam Itu dia. belakang ni pecah LCD. Dia naik motor itu. Letak kat dalam poket ke sana. Bonggol dia langgar dia bonggol tu. Lepas dia langgar, melantik. Oh, Bila telefon mana? ni pula tak ada casing. Beribu weh. Tak dapat sampai ribu. Dah jatuh. Tergulik. Mati. Pecah. Kalau beribu baik beli baru. Tak sampai pun. Berapa? 600. Wah. Wah, that's so mahal. Okay, baik. Mahal Tapi lah. kita bukan akan bagi saja je. Kita akan main game dulu. Dia game pula. Ya, kalau dia menang baru Aisyah akan bagi ni sebagai hadiah untuk dia macam tu. Faham tak? Tak payahlah bagi. Game. Kenapa, Noah? Dua ada yang punya Android. Ni bagi Noah. Janganlah dia kata telefon dia swear. dah lama dah dengan dia. Dia tak pakai iPhone biasa-biasa. Cik, Noah Ni punya Noah punya iPhone ke ni? Damn, besarnya 12 sama je tu. Okay, so permainan yang kita main adalah arm wrestling. Jadi, nanti Noah Dia jap. Bukan dia ada handphone lagi ke? Dia ada dua handphone. dia ada dua handphone, ya betul. Tapi yang ni paling banyak maklumat. Yang telefon tu tak ada Maklumat tak ada apa Dia risau. Takut. Shut. Terus sini nak Echa. Kalau selagi kau tak start game ni kan, dia akan borak sampai Ya, ke ya datuk Allah, nenek dia. penat aku nak melayan. Tapi tak apa, Noah. Sekejap, I explain, Noah. So, nanti, Noah, kau pura-pura kalah je tau. Main arm wrestling ni. Kena menang. Dia keluar. Jangan. Tak ada. Memang Asyik nak bagi dia. Dia bagi hadiah ni. Lentak. Apa nak jadi? Gaduh-gaduh. Oh, masalah Noah ni asal. Macam mana kau layan Kalau dia? dengan Amri tak ada. Kalau dengan orang lain mungkin. Okay, terserahlah kalau aku nak tengok juga siapa yang lagi hebat. Noah ke, Amri ke? Confirm lah Noah Okay, sejarah. so kalau ni, macam tu, bos. main dengan adil lah. Main dengan adil. Tak perlu buat-buat kalah, okay? Jadi, nanti Aslah kita pun berlawan dua juga. Aslam menang. Kau kalah kau. Tapi dia kuat lah. Kau tahu dah tulang dia besar-besar. Lawan tangan ke? Macam aku, tulang aku tak ada sangat. Tapi dia ada tulang dan isi. Ada lemak sekali. Kalau macam tu biar Noah lah ganti Aslam. Gatal betul. Okay, so sekarang kita nak panggil Amri. Kejap lah. Biar Noah panggil dia. Okay, Noah yang panggil. Boleh? Korang borak lah Borak-borak doang. Tak percaya. Ya ke tak? Noah, jangan balik! Sekejap. Kami nak buat borak sekejap. Main game. Main game sekejap, main game. Kau tengah buat YouTube kau lagi ke? Bagi dia orang satu. Tak dapat ni loh tu Google Adsense punya foto. Kau pakai nombor aku lah. Kau tak boleh juga. Aku buat satu YouTube lagi satu untuk kau. Kau tak boleh juga. Kau boleh pakai nombor aku. Nombor aku nombor lama. Okay! So, pada malam ini kita... Tapi malam ni ingat kau ajak lepak. Pergi. Okay! Kau tahu motor aku ni esok nak ubah motor. Okay. Diamlah. So, malam ni kita orang So malam ni kita akan main game arm wrestling. Mam. Cakap bahasa Melayu. Mesti lengan. Mesti lengan. Ni orang ni. So Asnura vs Aisyah. Siapakah yang akan menang lawan tangan? Jadi perlawanan ni akan Aisyah lawan Aslah dan Amri lawan Noah. Siapa yang menang akan ada hadiah yang menanti. Wow, kita nak hadiah tu. Amri, Ada. kenapa? Tak ada mood? Ha? Tak jugalah. Google Adsense tu. Jangan nanti kita buat YouTube baru tu. Tak payah sedih lah. Sayang anak apa ni. Okay, so perlawanan akan dimulakan dengan Aisyah menentang Aslah Hira. So let's get begin. Okay, Aslah dekat belah sana ke? Mana jauh sangat kau. Habis kan nak suruh lawan sini. Lawan Superman. Lawan Superman jadi budak malam. Lawan macam mana ni? Dari mana ke mana? Macam ni. Wah, asal kita je. Okay. Ya. Lama Aslah kidal. So kena main dua-dua tangan. Kena lawan dua-dua tangan. Tapi Mula tak, kiri aku dulu. tak kuat mana pun. Okay. Kalau pengadil dia akan pegang. Tak payah dengar, tak payah. Pengadil dia betul. Takutlah pengadil. Jangan kacau. Tak, pengadil akan pegang. Tak penuh, yang ni tak payah. Tak, pengadil akan pegang. Lepas tu baru boleh 1, 2, 3 kan? Sabarlah Ica. Ica dah start dulu dah. Belum lagi. Okay. Wah. 1, 2, 3. Wah. Aslah kuat.
Okay, terus kanan. Kejap. Okay. Buktikan yang saya ajar ni. Sabar. 1, 2, 3. So kita seri. Kita seri lah. Seri kita tak ada siapa menang. Tak ada sama menang. So, aku akan ni Amri. ditentukan oleh korang berdua. Jom bro. Ni bro. Ni orang dia bro. Kita kidal lah. Kita kidal lah. 1, 2, 3. Keras dia. Betul kuat ke ni? Suges, aku suges kepalaku dingin keringetan. Ush. Satu tarik ikan 60 kg. Yup. 1, Yup. 2, 3. Kau main. Siapa yang akan menjadi pemenang? Habis. Menipu lah. Oh my god, Noah. Lepas ni Noah kena bawa Amri lawan pertandingan mancing siapa yang lara angkat ikan besar. Kenapa Amri tak nampak happy pun? Nah, ya kan? Tapi kamu tak sedih. Eleh, kalau nak sengih tu sengih je lah. Eleh. Oh, sekarang Dia dah buzzer lah. Tu, mic korang dulu. Bagi je lah hadiah tu. Tiba masanya untuk pemberian hadiah. Wah. Pejam mata. Huh? Ada hadiah. Pejam mata. Happy lah. Wow. Pejam mata pun lemau lah. Tak happy betul. Okay. So, 1, 2, 3. Siapa bagi? Kau mic pakai. Happy birthday to you. Ding ding. Buka lah. Wow! iPhone bye! Handphone kau ni. Siapa bagi ni? Tapi casing baru ni. Kan? Ya. Tak ada casing yang sebelum ni. Kau lepas ni pakai casing. Kan ada berkocai jatuh. Ush, kamera duduk lagi tak? Kau bagus lah. Aku. Elok lagi kamera. Tak pecah. Tengoklah, cepatlah. Aku dah baiki depan belakang. Elok. Kamera semua dah elok lah. Malah kamera pun tak ada. Oh ya? Kamera depan. Echa baiki kau untuk Amri. Ya. Echa ya. Patutlah aku cari. Tiada telefon aku. Aku Kau letak semalam di atas tu. Ya. Dan kau kata tak boleh pakai, aku nak buang. Ambil. Suka kau je nak Tak buat. adalah, dia tinggal. Cepat check. Surprise. Tapi kenapa ni? Kenapa tiada dia punya ni? Apps semua Siapa? number dia. Nombor aku hilang semua ni. Oh tak, tadi uncle tu cakap kalau baiki dia terpadam. Oh, dia macam format lah. Format reset. Dia terus jadi macam phone baru lah. Macam kau baru beli terus. Tapi kalau repair dalam, dia ada repair dalam juga ke? Tak sure. Tapi aku tanya dia sudah kata hilang lah semua. Mana beli? Kira jadi handphone baru lah. Oh, Ni handphone Amerika, handphone baru. yang faham ni? Mana Kenapa? ada gitu, Cak? Kenapa? Dah ini handphone aku dari dulu. Jadi banyaklah data-data penting sini yang aku mau Yelah, pakai. dia memang. Semalam Kenapa dia- kau nak tanya aku dulu? Tapi sebab kira tu dia- sama lah. Contohlah Sebab kalau tu dia tak nak baiki. kalau Sebab kau tak dia baiki nombor pun, telefon. kalau tak baiki pun dia tak boleh buka. Kalau nak buka ke ni? Tak. Kenapa nak minta izin dulu? Buat surprise. Ya tapi banyak benda penting kau tahu tak? Pasal family aku, pasal semua. Tak kan aku dah tanya orang kedai. So dia kata memang tak boleh, memang akan hilang. Lepas tu baiki je lah. Kenapa nak minta izin aku dulu? Dah tak jadilah surprise kalau minta izin. Lepas tu sekarang tiada semua ni macam mana? Niat kau bagus ya ni, bagus ya niat kau. Cuma semua dalam ni penting kau tahu. Untuk aku lama sudah aku pakai ini. Sebab tu aku nak mau beli telefon baru. Aku boleh buat lah kalau setakat. Tapi kalau sampai hilang begini, sebab tu aku mau repair sendiri. Aku cari di mana yang tak baik kasih hilang data apa semua ni. Aduh. Kau rasa ada cara boleh kau dapat baik tu. Cuba cari mana-mana yang boleh
track balik barang-barang hilang. Kau carilah. Kau lah Penting cari. sumpah. Family aku apa semua. Maaf, tak tahu pasal iPhone. Pakai Android. Kau ndak minta izin. Kau sekarang mau tanggung jawab macam mana kalau sudah hilang? Jawablah. Kau ndak minta izin pun. Kalau iya pun tanya lah dulu kali kan. Dia dah buat surprise. Iya surprise juga tapi benda penting. Wah. Kau faham nggak? Kau ni jagalah sikit. Apa yang mau jaga? Apa yang mau jaga? Jagalah, Aisyah buat untuk kau. Ya, kau ingat aku ndak boleh buat kan ni? Dia kesian kat kau. Kau pikir aku ndak boleh buat? Kau ingat aku tidak ada duit mau buat? Minta keizinan lah, orang punya pribadi, kau tahu kan? Privasi orang. Yalah, nanti aku cari. Kau cari macam mana? Kau ni benda tu boleh repair nanti. Aku ndak pernah tahu pun cara kalau sudah reset gini macam mana mau dapat balik. Try tanya orang-orang, aku rasa mungkin boleh. Tapi tak payah marah. Privasi. Kau tahu kan? Ya, tapi Benda penting. bukannya dia check phone kau apa ada dalam tu. Iyalah tapi hilang. Semua benda hilang. Ya. Ini pasal diri aku masalah dah. Pasal diri kau lagi penting ke sekarang ni? Phone aku kan. Yelah, habis tu satu orang kata dalam kerja ni jaga relationship, jaga friendship, bukan jaga partnership. Jaga friendship tu yang kena jaga sebenarnya. Kata lepas apa kata semua, friendship tak ada, macam mana partnership nak maju? Ya bukan soal partnership. Aku bagi komitmen lah partnership aku. Ya, tapi Bukan kalau bagi. dah melukakan hati tu macam mana? Jadi hati aku siapa mau? Luka hati dia yang tahu. Ya. Nanti aku pergi kedai tu balik, aku tanya abang tu macam mana. Pasal niat dia baik. Niat tu baik bro. Niat baik tapi Tak bersyukur orang beli. dah. Bukan aku tidak bersyukur. Tak sengaja betul lah Cak. Kau pun tak sengaja tu. Tak lah, kau nak marah. Tak kau. Janganlah. Tak, sabarlah. Kau kena bersyukur lah. Perempuan ni kadang dia nak surprise kau. Aku bukan tak bersyukur. Aku bersyukur cuma privasi kau tahu tak? Semua hal ada di sini. Memang dia tahu pun semua asal-usul. Tapi Lepas tu siapa mau tanggung jawab sekarang? Kau mau tanggung jawab tak? Dia nak buat baru. Kau faham tak? Oi. Engkau tu terseksa dah, tahu tak? Bersyukur Dah kau diam dulu. sikit. Kau diam dulu. Tak, kau nak tunjuk jari apa hal? Kau patut kena Tak kau mau tanggung jawab kan tak? Tak, kau tak payah tunjuk jari. Lepas tu kalau kau dapat tanggung jawab macam mana? Nanti boleh buat lah. Ni dunia. Aku kasihan. bercakap sama dia. Ni dunia. Tak, sekarang ni nak tengok kau bersyukur tak bersyukur. Tak, sekarang kau mau tanggung jawab Sepatut tak? kau cakap terima kasih dulu, weh. Ni aku cakap dengan kau. Kau cakap terima kasih dulu. Kau kenapa? Tak, kau apa ni? Tak, kau kenapa ni? Tak, kenapa? Patut kan cakap lah terima kasih. Orang buat untuk kau lah. Amri. Kau kenapa? Tak payahlah gaduh. Amri, dah. Kau tu tak relax kan ni? Kau relax weh. Kau relax. Amri, kau rasa prank kita nak prank netizen ni akan berjaya ke tak? Aku rasa berjaya sebab watak yang aku bawa ni adalah aku punya watak yang aku pernah bawa time aku berlakon Under Finas. Ya. Betul. Aku berlakon Under Finas lah dulu. Ya je lah tu. Sama ada kita. Tak salah je kita jadi. Korang nak sangat content prank kan? Saya show prank korang. Sebab Aisyah tadi kisah kau buat content prank. Dorang pun suruh aku buat prank. Ini suruh aku prank kau. So content prank tu adalah kita orang prank korang. So tengoklah jadi kita. Macam phone baru. Tu ni aku pasang kat casing. Oh ya. And tinted. Tinted? Ya. Okay, konten. Okay, untuk konten kali ni aku nak buat konten prank. Tapi ni prank netizen. Apa nak main prank-prank netizen pula ni? Ya. Best tak? Hari tu best insyaAllah. Main mana Mai? Nak cakap ni? Ni. Ada kat aku. Takut lah nama ni. Alah. Hari tu telefon Amri pecah rosak tau. Dengarlah ni, ya Allah. Balasan. Pakcik nak kawal dulu. Kenapa saya jadi pakcik kat komplain? Kena telefon. Kena telefon Banyak jatuh. bala dia kena. Okay, so hari tu telefon dia ni rosak. Pecah. Lepas tu tadi Aisyah pergi repair telefon ni. Siapa? Dia Kau minta kau malu. Aisyah repairkan untuk dia. Tapi Bayarlah sendiri. dengarlah ni. Okay, tapi ni bukan aku yang bayar. Aisyah Clan punya fans yang tolong bayarkan untuk dia. Untung lah. Aku duit minyak kereta pun pakai sendiri lah. Memang kena kot. Niat kita memang kena pakai sendiri kot. Tak ada fans nak tanggung. Okay, lepas tu kononnya Amri tak tahu yang telefon dia ni aku pergi repair.
Lepas tu, maklumat-maklumat Amri dalam ni semua hilang. Padahal ni telefon dia yang paling penting sekali. Ada Tapi nombor telefon betul-betul mak ada dia. lah sebenarnya. Sebenarnya ada je maklumat dia. Tapi aku cakap dia yang tak ada. So nanti kita akan main satu game. Bila dia menang, aku akan bagi hadiah ni, iaitu telefon ni yang aku dah baiki. Lepas tu nanti dia akan marah sebab apa? Sebab maklumat ni semua dah hilang. Konon-kononnya kita main game nak sampailah dia menang. Lepas tu kita akan bagi ni sebagai hadiah dekat dia. Tapi dia tak berterima kasih pun ya Aisyah baiki telefon ni sebab dia geram sangat semua maklumat. So konten ni sebenarnya dia mau memburukkan aku. Dia memang buruk dah. Habis kata dia punya marah tu tak cukup lagi kan. So aku nak dia tonjolkan dalam konten ni marah dia macam mana. Oh, hati-hati ya, betul. So jom. So let's start the prank. Aisyah tak tahulah aku berjaya ke tak prank ni. Tapi let's go. Luka hati dia ya. Ya. Nanti aku pergi kedai tu balik. Aku tanya abang tu macam mana. Macam ni dia baik. Jam bila mau bergaduh dia. Aku tunggu yang bergaduh ni. Kau lah masuk tu ya. Macam ni nak bantu lagi balas. Yang macam Aku nangis kan? Sepatut kau nangis. Aku tengah cuba nak nangis. Itulah aku suruh kau tengking lagi klik-klik tu. Bagi dia nangis. Lepas tu bawa aku masuk. Tapi kalau dia pun Derek dah okey dah. Derek je lah aku gaduh dengan kau. Aku marah-marah dia terus kau make up dia. Aku nak tengok reaction dia. Bagi dia macam Kau patut backup Echah. Patut kau marah lah. Macam kau kena nak backup. Ya aku mau Bukan begitu kawan tadi. dia. Cerita kan? tak, aku kaget. Nada kau tu kena Kau nak kau lembut Tak, lah, aku sumpah. kaget. Dia ada marah-marah Echa. Echa tak apa. Aku macam nada kau tu Dah kena payah, dah kau lembut. bukan. Kau baru keras dulu dengan aku. Bila kau marah dia, aku cakap, Kau apa nak marah ni? Dia dah buat bersyukur lah. Aku nak cakap dia tu gila. Aku tunggu itu tadi. kau marah lah dia dulu. Kau marah dia. Family aku. Family aku dia ulang. Ya, sebab aku Yang dia pun ulang. Aku tunggu. Tak apalah, nantilah abang tu. Apa bila kau dah masuk? Kau marah. Bila dua-dua berulang, kau nak marah ke mana? Tak, sekarang ni macam mana? Engkau boleh tengok. Itu yang aku tunggu tadi. Kau bagi dia. Kau bagi dia. Baru aku boleh masuk cakap. Kau bagi dia. Kau bersyukur lah. Tapi kan, sekejap. Situasi sekarang ni kan kamera tengah on kan? Tak pelik ke macam kamera tu keep on? Kena ada yang cakap kau macam tak apa dah cakap depan kamera. Apa sih kau kena cakap macam tu. Kau kena cakap macam kalau kau dah marah aku, kau marah lah tapi nanti dah dulu tengah on camera kot lah macam tu. Kau yang kena cakap macam tu. Kau masuk je terus ah. Kau masuk je terus aku gas kau. Aku tengok si Nuan ni betul lah. Lembut apalah. Bila dia nak marah ni? Lepas tu kamera tu macam mana? Kau gaduh? Kami gaduh sini ni. Aku tolak dari situ ah. Ya, dia aja lah sebab memang tengah konten. Yalah, kita gaduh lah sini. Kau nak gaduh yang macam nampak bertumbuk ke? Betolak je. Betul lah. Macam Kau janganlah over terpelanting. Jangan drama. Natural. Kalau tolak macam ni je. Dia sini kau macam nanti kau macam kau janganlah ni masa kau tampar tangan ni macam kau tak payah tunjuk aku macam tu. macam tu. Nanti Aku lagi tua pada kau. masalahnya aku tak boleh nangis. Marahlah aku. Tu aku suruh bagi dia nangis, aku tunggu. Lepas tu kau maki aku. Ah, Aku marah, aku ni Ya. kau maki. Hargailah sikit kat situ. Kau hargailah sikit lepas tu kau tampar Tampar. tangan dia. nak penghujung macam mana? Yang katakan prank. Hujung tu nanti dia Dah ada. Nanti aku tak bloopers Ada dia, faham tak? bloopers ni. Oh, dah ada video Dah dah. ada footage. Ni kita borak-borak ni Baru semua nak ambil bloopers. samurai. Okay, Kamera tu aku mau pergi sana tu sampai nampak kan tu? Kau solat ke sana? Hah? Dia nak tolak dia ni. Aku nak mau tolak dia ke sana? Apa Dapat- aku tolak kau sini je? Tak apa nanti aku berdiri aku ambil kamera. Kau lepas tu solat nanti- badan je. Kau taklah gerak sampai macam tu. Dah aku lompat ni di situ. Tak apa. Dah lompat. Aduh, Macam Spiderman dah. 1, 2, 3. Kejap. Ambil karakter balik nak senyum pula. Sampai situ. Tiba-tiba okey. 1 hour later. Pasal dia malas lah juga. Di meja macam itu. Itu ending dia ke? Itu landing dia. Dia tercampak bahagia. Nuan tercampak dengan bahagianya. Tapi tu punya macam betul kan? Buat gila bunyi kau rambut tempe. Amri over. Baru dah bagi kan? Macam ada 3 angle kamera dekat dia. Tadi ambil apa? Dia benda apa sini ya? Ya, Tempe-tempe bunyi kau dah. Oh, tapi sebabkan kamera dia agak move, dengar macam tu. Ya. Tak, dia ikan dulu. Tapi dengar.
bahagia kena baling. Tapi sumpah lah. Yelah. Ini action gila. Masalah dia susah. Dia melekat dengan apa dia? Aku angkat sikit. Lepas tu dia bilang, aku kelak. Alah. In total, adakah prank ini berjaya? Itu korang lah yang decide prank ini berjaya ke tak terhadap diri korang. So, sebenarnya telefon Amri baik-baik saja, tak ada masalah pun. Jangan negatif, aku dengan Noah okey je. Saya memang kawan okey je. Memang gini cara kami. Tadi tu bukan macam tu. Tepek-tepek je bunyi. Aku rasa mesti first time Noah kena baling. Nanti dia bahagia betul tadi. Aku dah tahan lah, dia melekat betul tadi. Lepas tu aku tengok mulut dia senyum malam. Dah macam menari aku tengok. La 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 la. La la la. Tuhan. Okay, so saya sangat gembira dengan konten pada hari ini. Terima kasih kepada Asnura sebab join konten Aisyah. Thank you Asnura. Semoga kita orang masih boleh collab lagi lepas ni. So maaf jika salah silap sepanjang konten ni hanyalah gurauan semata-mata untuk korang sahaja. So sehingga kita berjumpa di konten yang seterusnya. Dia orang tua? Dia orang muda. Kami Aisyah. Korang punya? Kami Asnura besar-besar. Bye.